وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا وأمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من حج وخير من اعتمر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم surah Al-Imran ayat 102. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar arti takwa. Dan janganlah sama sekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, agama yang Allah redai. Sidang jemaah inti Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Mimbar pada hari ini ingin mengajak hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meliti satu tajuk yang mana diberikan umrah dan haji, penyucian niat dan juga hati. Sidang jemaah nanti Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah kamu ibadat haji dan juga umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Maksudnya, satu umrah kepada satu umrah berikutnya adalah pengampunan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur, kata Nabi, tidak ada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Haji dari segi bahasa ialah menuju ataupun mengunjungi ke satu tempat. Manakala daripada segi istilahnya pula, haji membawa maksud mengunjungi Baitillah, iaitu Kaabah Musyarrafah yang terletak di Mekah Al-Mukarramah pada masa-masa yang tertentu bulan haji Zulhijjah, serta melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadat haji. Haji merupakan salah satu daripada rukun Islam yang kelima, dan juga menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam, sama ada lelaki maupun perempuan, bagi yang berkemampuan untuk melaksanakan dan mengerjakan, dikira sebagai wajib hanya sekali seumur hidup. Jika dilakukan lebih daripada itu, maka ia dikira sebagai sunat. Manakala pengertian umrah pada bahasa ialah ziarah, manakala sudut istilahnya umrah adalah yang disampaikan oleh kebanyakan ulama ialah tawaf di Baitillahil Haram
sa'i di antara Safa dan juga Marwah dalam keadaan berihram. Sidang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, niat adalah asas setiap amalan. Haji dan juga umrah yang diniatkan kerana Allah akan menjadi penyucian hati. Tetapi jika niat bercampur dengan perasaan riak, menunjuk-nunjuk ataupun sekadar memperagakan status sosial media, maka ibadat itu kehilangan roh dan juga keberkatannya sendiri. Oleh sebab itulah, niat hendaklah senantiasa dijaga demi mencapai maksud ibadat yang hakiki. Dalam usaha menjadi tetamu di tanah suci nanti, ada kalangan kita yang sepanjang hidupnya menabung sedikit demi sedikit, mengikat perut tidak makan, tidak pernah bermewah-mewahan di atas dunia ketika ini, tidak pernah melancung ke sana sini, semuanya kerana satu niat dan juga impian agar dapat melihat Baitillah, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Sidang hadirin sekalian, ketahuilah, bukan semua orang yang terpilih menjadi duyufur Rahman, tetamu Allah. Tetapi sesiapa yang telah pun dipilih oleh Allah akan tetap akan menjejakkan kakinya ke tanah suci walaupun apa jua ujian yang menimpanya. Masihkah ingat kita dengan satu kisah seorang jemaah lelaki daripada Libya yang bernama Amir Mahdi Mansur Qaddafi hampir terlepas peluang menunaikan ibadat haji kerana ditahan di immigration. Pesawat berlepas tanpa dirinya. Namun dengan izin dan juga kuasa Allah Subhanahu wa taala, pesawat itu berpatah balik kali yang kedua akibat masalah teknikal. Akhirnya beliau yang bernama Amir Mahdi Mansur Qaddafi tadi dibawa masuk dan berjaya menunaikan ibadah haji. Subhanallah, ini merupakan satu kuasa yang tidak ada tandingannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengajar kepada kita tuan-tuan bahawa takdir Allah tidak dapat dihalang. Jika Allah menetapkan seseorang itu akan menunaikan ibadat haji, maka segala rintangan akan berjaya diatasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27, "Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiqa." Maksudnya, dan suruhlah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang amat jauh. Walau bagaimanapun, sekiranya kita dipilih untuk menunaikan ibadah haji, segala persiapan dan juga persediaan hendaklah dirancang dan dilaksanakan dengan rapi dan juga bersiap sedia. Kita tidak mahu sebarang masalah timbul disebabkan kelekaan dan sikap sambil lewa yang akan merugikan kita. Semuanya itu setelah mana berusaha, barulah kita bertawakal dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin sekalian, bagi musim haji tahun ini, Malaysia hanya diberikan sekitar 31,600 kuota jemaah oleh kerajaan Arab Saudi. Akan tetapi, permohonan rayuan saja mencecah sekitar 85,000 pemohon. Bayangkan, lebih puluhan ribu manusia yang menangis ketika ini, yang terus berdoa kepada Allah, yang merayu, tetapi belum dipilih oleh Allah sebagai tetamu duyufur Rahman. Ini bermakna, bukan semua yang berhajat akan tertunai, tetapi hanya yang dijemput sahaja oleh Allah yang akan menjadi sebagai tetamunya. Namun, dalam lautan manusia yang puluhan ribu ini, ada juga realiti yang mana menyedihkan kita. Ada yang berada di hadapan Kaabah, tetapi hatinya sibuk dengan urusan dunia. Ada yang berada di padang Arafah berwukuf, tetapi fikirannya masih lagi terbayang akan perniagaannya. Ada yang tawaf di Baitillahil Haram sebanyak 7 kali pusingan, tetapi matanya lebih melihat telefon daripada melihat Kaabah yang berada di sisinya. Alangkah ruginya keadaan sedemikian. Oleh itu, rebutlah peluang keemasan ini sekiranya kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai duyufur Rahman, tetamu baginya. Janganlah kita mensia-siakan panggilan agung ini. Sebaliknya, besarkanlah dan muliakanlah ia sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya, demikianlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengagung-agungkan syiar-syiar Allah ini, maka sesungguhnya itu adalah timbul daripada ketakwaan hatinya sendiri. Sidang hadirin sekalian, marilah
sama-sama kita merenung beberapa intipati penting dalam ibadat haji dan juga umrah. Antaranya yang pertama, menghidupkan zikrullah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata-mata. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesungguhnya dijadikan tawaf di Kaabah, sa'i antara Safa dan juga Marwah, serta merontal di Jamarat adalah untuk menegakkan zikrullah, ingatkan kepada Allah. Yang kedua, membersihkan diri pada hawa nafsu kita, syahwat kita dan juga godaan syaitan. Inilah yang dilambangkan oleh ihram, meninggalkan pakaian yang berjahit sebagai latihan meninggalkan kebiasaan demi mendidik hati agar menolak sifat mementingkan diri dan menghiasi diri dengan sikap yang berkorban. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak yang mulia di masa dan juga tempat yang mulia, agar seseorang mukmin benar-benar mendidik hati, berpegang dengan kemuliaan akhlak yang ditinggalkan oleh agama kita. Yang keempatnya, ibadat haji juga umrah ini sebagai tanda kita mengagungkan syiar Allah. Maka dengan mengagungkan syiar ini, ia akan merupakan sebab bertambahnya takwa dalam hati sanubari kita ini. Sedang hadirin sekalian, sebagai mengakhir khutbah pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan segala kesyukuran juga pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan peluang kepada para jemaah menunaikan ibadat haji pada kali ini. Semoga perjalanan mereka dirahmati. Semoga mereka semua dikurniakan haji yang mabrur, umrah yang diterima, dan segala dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al hajjahum mabrura wa sa'yahum mashkura wa dhanbahum maghfura wa 'amalahum maqbula. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah haji mereka sebagai haji yang diterima oleh-Mu ya Allah. Sa'i mereka ya Allah, sa'i yang mana disyukuri, dosa mereka diampunkan dan amalan mereka diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, perihalalah, jagalah tetamu-tetamu ini ya Allah. Kurniakanlah mereka akan kesihatan yang baik, keselamatan dalam perjalanan mereka, kekuatan untuk melaksanakan ibadat haji ini ya Allah, untuk terus istiqamah dalam ibadat setelah mana kembali ke tanah air ini ya Allah. Jadikanlah mereka teladan yang baik dalam masyarakat ini ya Allah, membawa pulang cahaya haji yang mabrur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sadaqallahul Azim. Ali Imran 97. Maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitillah, yaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan siapa yang ingkar, yang kufur akan perintah ini, kewajipan ibadat haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat sedikit pun daripada makhluk-makhluknya yang ingkar tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله،
فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة القرابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جد الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان مدليشة، وولي عهد mulia Tengku Syaifuddin Madli Syah Sultan Salihuddin wa jami'il usratil malakiyah. اللهم وفقهم للسداد واصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع جمعنا هذا جمع المرحوما وتفارقنا غير معصوما. اللهم إنا نسألك العافية المعافى الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه لنعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.